Yang menambahkan teruk tu lagi, bila mana si Zul ni kata, bila dia tengok Ain, dia nampak Ain ni selekeh sangat. Padahal si Ain ni sikit punya cantik lah. Dalam kategori perempuan cantik ni, Ain ni tergolong dalam kategori grade A lah punya cantik dia ni. Tapi mata si Zul ni nampak Ain ni selekeh, nampak berlemuh, orang Kedah panggil berlemuh lah. Nampak selekeh, nampak tak menarik lah. Dan si Ain ni pula, dia asyik bau yang Zul ni sangat busuk. Dia rasa Zul ni busuk. Dia tengok pun busuk. Tak bau lagi. Bila dekat, dia rasa Zul ni busuk sangat. Dan si Ain ni pun bagi tahu jugalah kat Zul. Berengek jugalah dia pun kat Zul ni. Awak tak mandi ke? Tak pakai deodorant ke? Asal kat awak bau busuk lah? Zul ni pun rasa pelik lah. Busuk kat mana pula? Saya ni mandi macam-macam sabun saya pakai. Tunggu saya tak pakai sabun basuh baju dengan sabun mop lantai lah. Tapi Ain ni, dia tak tipu. Memang dia kata dia bau busuk dekat lelaki dia ni. Dia tak boleh nak duduk dekat. Sampai kan dia tidur dengan lelaki dia tu pun, dia letak bantai tengah-tengah tu. Dia buat sempadan sebab dia kata busuk, tak boleh nak bau.